Dan selalu bila momen seperti ini akan ada ucapan yang sudah dirangka, disiapkan. Tetapi apabila saya masuk ke sana kehakiman pada pagi tadi, saya buat keputusan untuk tidak menyiapkan apa-apa, kerana saya ingat detik-detik di Mahkamah Tinggi di mana keyakinan akhirnya menghancurkan diri, physical, mental. When I entered, I was prepared for any outcomes and any consequences, despite knowing that I'm in the right. Perjalanan 5 tahun yang lepas memang penuh dengan rintangan dan cabarannya. Kalau saya nak ungkap satu persatu, sangat panjang. 5 years was hell. Kerana ada pihak cuba untuk mencalar integriti saya, and I care a lot more about my integrity than my own life. Ibu, ayah masuk keluar di soal siasat. Saya sebagai anak rasa begitu salah kerana tekanan sampai ibu menghidap penyakit kanser lagi sekali, relapse. Pelbagai tawaran yang saya terima, saya terpaksa tolak. Jalan mudah ditolak untuk membersihkan nama di mahkamah, kerana akhirnya mahkamah itulah merupakan benteng terakhir bagi rakyat yang disalahi dan dikhianati.